Soalan yang kerap saya terima daripada penyimpan emas iaitu, apakah sekarang waktu terbaik untuk beli emas? Okey, tuan-puan save dulu video ni untuk jadikan rujukan. Jawapannya ya tuan-puan, jika tuan-puan ada duit lebih. Okey, sejujurnya sekarang adalah waktu yang paling sesuai untuk tuan-puan beli emas sebab sekarang adalah musim gaji masuk. Jadi sekarang adalah waktu yang terbaik untuk majoriti daripada kita untuk membeli dan menabung emas. Okey, tak perlu tunggu harga rendah untuk nak beli emas tuan-puan sebab kita tak tahu pun bila sebenarnya harga emas akan betul-betul rendah. Beli saja jika tuan-puan ada duit. Okey, dapat sahaja gaji, alihkan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji tuan-puan kepada bentuk simpanan emas. Ramai penyimpan emas di Public Gold hanya berjaya ada simpanan kukuh sejak menukarkan simpanan mereka daripada bentuk ringgit Malaysia kepada simpanan emas fizikal. Okey, ini kerana mereka jadikan emas sebagai forgotten saving, iaitu simpanan yang dilupakan. Barulah simpanan kita akan bertahan lama sebab kita tak akan teringat-ingatkan simpanan kita. Tapi bila tuan-puan simpan dalam bentuk ringgit Malaysia, dalam bentuk cash, tuan-puan akan sering teringat-ingat dan akan ada idea untuk berbelanja lebih. Okey, saya akan bimbing tuan-puan untuk mulakan tabungan emas hari ini. Tuan-puan yang berminat untuk mulakan tabungan dengan minimum bajet serendah RM100, tuan-puan rujuk pada pin video saya di profil ataupun tuan-puan boleh hubungi saya untuk saya bantu dan guide sebaiknya.